Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Air. Mana air ni? Kolam. Ya. Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang. Setibanya di suatu kawasan, si pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi. Air lagi. Si pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marak itu. Tapi Papa, burung pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa Macam tak je. Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim AS sebab sebarkan agama Allah. Berkali-kali si pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marah. Lagi. Alahai, pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu. Pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak. Air. Dah tahu? Kenapa cuba? Cuba sedaya upaya. Allah tengok usaha kita. Takkan duduk diam saja bila pesuruhnya diseksa. Apa yang kau boleh buat? Paruh kau tu kecil sangat. Bukan tetap berusaha. Takkan ku berputus asa. Hei! Cubalah macam mana pun. Penatkan diri je. Cuba sedaya upaya. Ku kan tetap berusaha. Jika nanti Allah tanya, aku ada jawapannya. Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim AS pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Hebatnya ku